Lelaki jangan trigger tau kalau perempuan nak cari calon suami seorang lelaki yang provider. Kita kena terima hakikat tau. 50-50 tu bukanlah lelaki yang provider. Even 70-30 pun bukan sifat lelaki provider. Lelaki provider ni kan, dia akan provide dari A sampai Z. Segala perkara dia akan provide untuk keselesaan isteri dia. Dia akan provide segala keperluan, segala perkara-perkara yang diwajibkan ke atas dia. Isteri tak perlu bekerja. Jadi kalau isteri tak kerja, isteri kena buat apa je kan? Isteri duduk rumah, isteri jaga rumah, cantikkan rumah, jadikan rumah tu macam syurga. Besarkan anak-anak, didik anak-anak, layan suami, taat dengar cakap suami, dan bagi layanan VIP untuk suaminya. Itulah kerja seorang isteri sepatutnya. Tapi zaman sekarang kita tengok ramai isteri yang mula bekerja sebab nak bantu suami. Bila ada isteri yang sanggup bekerja untuk bantu suami untuk top up perkara-perkara yang tak cukup, sebagai contoh rumah kan, nak beli rumah, nak bayar rumah, suami tak mampu nak bayar keseluruhannya, isteri bekerja untuk top up duit rumah tu, maka sebagai suami kita kena syukur ada isteri yang willing untuk bantu sempurnakan benda yang diwajibkan ke atas kita, sediakan tempat tinggal. Dan bagi saya kan, isteri-isteri yang bekerja ni untuk bantu suami dia, isteri yang sangat baik. Jadi sebagai seorang suami, hargailah, jaga isteri itu baik-baik. Jangan kecewakan isteri, jangan khianat isteri. Pastikan kita memberikan layanan yang paling baik kepada isteri kita. Sebab apa? Sebaik-baik suami itu adalah suami yang berbuat baik kepada isterinya. Dan inilah tuntutan Nabi SAW. Walaupun kita raja, walaupun kita ketua kawam, pelindung, isteri kita bukan hamba, isteri kita adalah seorang yang akan berdamping dengan kita, maka layanlah dengan sebaik-baik layanan. Tak marah, nasihat.